So hello hi guys, welcome back to my vlog guys. Untuk vlog kali ni, aku nak pergi gunting rambut dekat barber yang paling mahal sekali. Barber ni adalah barber yang paling tua di dunia. And aku nak korang appreciate, ni adalah wajah aku ataupun muka aku yang terakhir aku berambut pendek. Sebab aku nak grow balik aku punya rambut. Aku pernah rambut panjang. So ni last aku gunting rambut. Sebab tu aku nak yang paling the best. So ni dia tempat dia. The YouTube channel? Yes. What's your first? Okay, dan settle. Harga dia kan berapa kan? Okay, jom kita tunjuk. Gunting rambut sahaja 490, 490. Bukan gunting rambut je lah, dia punya service and everything lah tadi. Royal haircut 155. Okay lah, not bad lah. Shave and shape 125. Dari segi dia punya service, okay, top lah. Memang kena dengan dia punya harga. Aku dah pernah gunting banyak barber. Kalau korang kulit sensitif kan, kalau shave sikit je memang kulit korang berdarah ataupun korang rasa sakit kan, better korang datang kat sini. Aku tak rasa pun dia guna pisau untuk shave. Dia memang smooth. So tu perbezaan yang ketara. Dia mahal tapi ada sebab kenapa dia mahal.